أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Dengan izin Allah, untuk pada pagi ini insya-Allah kita akan teruskan sambungan kelas tadabbur Al-Quran bagi surah Al-Mulk. Pada pagi ini insya-Allah kita akan teruskan dengan kupasan ayat yang ke-15 biiznillah insya-Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada perbincangan yang lalu apa yang telah kita bincangkan, cuba kita tengok sepintas lalu apa yang telah dikupaskan dalam ayat sebelum ini. Kita imbas kembali sekali lalu apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Boleh tengok pada Al-Quran ataupun pada nota. Semua ada nota kan yang lepas. Pada ayat yang ke-14 dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menimbulkan persoalan, bukankah dia Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia sifatnya maha halus al-latif al-khabir, maha halus perancangan dan maha mendalam pengetahuannya. Maka di sini ayat tadi tujuan Allah bertanya bukanlah memerlukan berhajatkan kepada jawapan, tidak. Sebaliknya tujuan Allah bertanya dalam ayat ini, ala, bukankah dia tahu man khalaqa, siapakah yang telah mencipta, iaitu tujuannya adalah untuk manusia. Allah hendak manusia ni beri perhatian. Tujuan Allah bertanya tadi, please bagi perhatian supaya manusia berfikir. Untuk manusia berfikir akan penciptaan Allah, lalu dengan melihat, berfikir, merenung kepada penciptaan Allah tadi, maka kita lebih nampak dan mengakui akan kehebatan, kebesaran, keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Allah bertanya, di sebalik ayat itu Allah nak manusia ni, hamba dia, beri perhatian. Beri perhatian, manusia berfikir. Kemudian kita bincangkan secara mendalam tentang perkataan Al-Latif. Jemaah kelas, kalau kita ingat balik, kita ada kupaskan maksud perkataan Al-Latif. Kalau dari segi terjemahannya, iaitu ada tak dalam nota? Apa maksud Al-Latif? Yang pertama, kebaikan, memuliakan dengan cara yang halus, iaitu Allah memuliakan seseorang dengan cara yang halus, lembut, sehingga kan hamba itu tak perasan apa yang telah Allah lakukan kepadanya. Sebagai contoh, kita bincangkan hari itu hari tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Allah susun atur kehidupan
Nabi Yusuf alaihi salam daripada bagaimana apa yang telah dilakukan oleh saudara dia dizalimi. Kalau kita ikut jalan cerita yang diolah oleh manusia, jadi kita dah nampak dah macam mana ending dia. Awal cerita tadi tu kita dah nampak, kita dah boleh agak jalan cerita tu akhir dia macam mana. Itu cerita yang diolah oleh manusia. Tetapi kisah Nabi Yusuf ni kita tak sangka, kita tak sangka begitu endingnya, ya. Jadi betapa hebatnya Allah tadi menyusun setiap perkara tadi. Jadi saya tidak bercadang untuk nak pergi lebih lanjut. Itu sebagai yang kita sebut secara sepintas lalu sahaja. Jemaah kelas yang dirahmati Allah, begitu juga perkataan Al-Latif membawa maksud Allah Azza wa Jalla mengetahui perkara yang halus dan rahsia. Atas apa yang Allah telah tetapkan, bukan kadang lah, selalunya kita tak nampak apa hikmah di sebaliknya. Kemudian baru kita sedar akan apakah hikmah di sebalik setiap apa yang Allah telah tetapkan. InsyaAllah. Jadi sekarang kita akan beralih kepada ayat yang ke-15. Boleh rujuk dalam nota. Okey. Kalau semua dah bersedia, kita mulakan dengan ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Perhatikan pada ayat ini dengan maksud dia. Kita tengok dulu makna dia. Huwa, dia, iaitu Allah. Dia Allah allazi yang ja'ala, telah menjadikan, lakum, bagi kamu, al-arda, bumi. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan bumi bagi kita, bagi hamba-Nya manusia dan bagi seluruh makhluknya. Kata Allah sebagai zalulan, iaitu Allah jadikan bumi tadi mudah, jadikan bumi itu tunduk. Famshu, lalu perintah Allah, berjalanlah, maka berjalanlah kamu fi manakibiha, ke pelusuk-pelusuknya. Itu dia. Pertama sekali Allah menyatakan bahawa dia yang menciptakan bumi. Bumi itu pertama Allah ciptakan mudah, tunduk. Apa maksud dia? Kita akan kupaskan selepas ini. Kemudian perintah Allah, famshu, berjalanlah oleh kamu. Fi manakibiha, ke pelusuk-pelusuknya. Kemudian perintah yang berikutnya, wa kulu, dan makanlah oleh kamu, mir rizqihi, daripada rezekinya, wa ilaihin nusyur. Akhir sekali Allah nyatakan, dan hanya kepadanya kamu akan dibangkitkan, dan hanya kepadanya dibangkitkan. Itu dia jemaah kelas yang dirahmati Allah. Kita teruskan dengan perbincangan pada hari ini. Perhatikan pada perkataan zalula. Okey. Tengok pada ayat tu Allah sebutkan zalula, mudah, tunduk. Apa yang dimaksudkan? Apa yang kita faham Allah jadikan bumi ini tunduk, mudah. Ya. Ada siapa-siapa nak huraikan? Mudah untuk didiami, masya-Allah. Yes. Allah jadikan kawasannya tanah rata, kawasannya rata, kita boleh, even hari ni pun ada orang buat bangunan, perumahan, rumah, kediaman di daerah-daerah bukit juga ada. Jadi Allah jadikan keadaan muka bumi ni mudah untuk diami. Satu lagi, sebagai sumber rezeki untuk kita, betul tak? Bercucuk tanam. Allah jadikan bercucuk tanam, mudah kan? Tumbuhan, bernaik, tumbuhan. Allah menjadikan mudah untuk kita bercucuk tanam. Dua lah, untuk didiami, bercucuk tanam, maksudnya sumber rezeki lagi. Allah jadikan al-arda, bumi ini mudah. Yes? Yes, dari segi dia punya sumber.
sumber hasil apa? Hasil bumi. Mungkin hasil bumi. Yes. Hasil bumi lagi. Betul tak? Kalau kita bermusafir, kan? Kita berjalan, Allah jadikan ya, bumi ni tadi tampak dia boleh ratakan tanah buat jalan. Even bukit pun dia pun boleh potong. Boleh lalu. Mudah. Baik. Cuba kita rujuk cross reference surah Yasin. Buka surah Yasin. Cuba tengok sekejap, saya refer muka surat. Okey. Muka surat rujuk jemaah kelas, muka surat 445 ayat 71. Jumpa tak? Sorry, ayat 72. 72 Al-Quran, muka surat 445. Okey, jumpa? Surah Yasin, ini first ayat kita cross reference. Surah Yasin. Jumpa dah? Ya? Surah Yasin, surah yang ke-36. Ayat berapa saya sebut? 72. Tengok kat situ muka surat 445. Dah jumpa? Alright. Terkait dengan ayat yang kita bincangkan tadi, bagaimana Allah jadikan bumi itu zalula, mudah tunduk. Dalam ayat ini firman Allah wazallalnaha. Nampak tadi perkataan zalula. Sekarang ni Allah guna sekali lagi. Wazallalnaha. Dekat sini jadi bentuk apa? Fi'al? Nanti? Fi'al? Zallalna. Na'am. Okay, boleh jawab. InsyaAllah. Ahsanti. Dan kami telah tundukkan akannya. Dan kami telah menundukkan akannya lahum bagi mereka. Pada ayat sebelum tu Allah Azza wa Jalla, pada ayat 71 Allah menyebut bahawa tentang bahawa dia yang menciptakan an'ama, haiwan ternakan. Jadi ayat ni tadi, ayat 72, dan kami telah menundukkan, maksudnya haiwan-haiwan, merujuk kepada al-an'am tadi. Lahum bagi mereka faminha, maka ada di antaranya rakubuhum, menjadi apa? Kenderaan. Tengok pada maksud dia. Jumpa tak? Semua jumpa kan? Jumpa ya? Okey. Sebab tak ada yang berbunyi suara tu saya tanya tu. Dan kami menundukkan haiwan-haiwan itu untuk mereka, lalu sebahagiannya menjadi tunggangan, rakibah, mereka tunggang. Wa minha ya'kulun, dan sebahagian lagi mereka makan. Itu dia. Ya? Maka di muka bumi ni tadi ni Allah jadikan muka bumi ni tunduk, maknanya kita dapat memanfaatkan. Kalau dalam ayat ni daripada haiwan-haiwan ternakan yang Allah ciptakan. Itu cross reference boleh catatkan. Surah Yasin ayat 72. Tengok lagi. Itu bahawa haiwan ternakan. Baik, cuba kita tengok ayat 73. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Dan juga mereka mendapat lagi pelbagai manfaat dan minuman daripadanya. Afala yashkurun. Maka tidakkah mereka bersyukur? Jadi ini dia. Boleh catat surah Yasin ayat 72 dan 73. Bagaimana Allah menundukkan bumi ini menjadi mudah untuk kita manfaatkan. Tadi kita dah bincangkan. Ini dia antara lain. Baiklah. Alright, catatkan. Kalau dah siap, tolong inform saya. Ada ruangan kat situ ya.
Saya dah sediakan ruangan ya untuk tulis. Okay, boleh buat catatan di situ. Ustazah ubah sikit presentation nota tu. Sebab saya tengok kesian ruangan sempit, jadi saya tukar method nota tu. Dia ada ruangan muat ya. Kalau tak muat, kena tambah nota. Buah kat belakang ke. Okay. Itu perkataan zalula. Di antaranya. Allah jadikan muka bumi ini tunduk, mudah untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan. Apa dia bentuk-bentuk yang kita manfaat tadi, senaraikan. Cross reference kita sekali lagi surah Yasin, surah yang ke-36, ayat 72 dan 73. Okey. Lalu kata Allah famshu. Itu menarik. Dah siap ke? Kalau dah siap saya nak bergerak ni. Okey. Lalu sekarang Allah kata famshu fi manakibiha. Dengan maksud Allah kata berjalan, bermusafirlah, pergi ke pelusuk-pelusuknya. Pergi ke ceruk-ceruk. Famshu fi manakibiha. Lalu apa maksud kat sini? Allah kata berjalanlah, bermusafirlah. Keluar, pergi, keluar. Famshu fi manakibiha. Jadi kita disuruh keluar, bermusafir. Tujuan apa tadi kalau kita keluar tadi? Allah suruh kita keluar berjalan. Apa tujuan kita keluar? Kita keluar, pergi ke curug-curug ni untuk apa? Satunya, tujuan keluar, cari manfaat, maksudnya cari rezeki. Betul tak? Nak cari makanan, cari rezeki. Apa lagi tujuan kita keluar? Mencari ilmu lagi kita keluar. Tujuan dia. Betul tak kita pergi berjalan, kita bermusafir? Ya? So kita disuruh keluar. Famshu. Allah kata keluar berjalan. Lepas ni akan datang next ayat. Tapi kita disuruh tadi keluar berjalan. Fi manakibiha. Berjalanlah, bermusafirlah. Sambungan dia selepas itu Allah kata wa kulu. Dan makanlah oleh kamu daripada rezekinya. Menarik kat sini. Jemaah kelas, kita bincangkan sekejap. Di dalam ayat ini, kalau tadi kita kaitkan, Allah kata famshu, keluar. Kenapa kita keluar? Tujuan tadi antaranya nak mencari rezeki, kan? So dekat sini tadi Allah kata famshu, keluarlah. Fi manakibiha. Ke pelusuk-pelusuknya. Suppose Allah kata, dan carilah rezeki. Keluar dan cari rezeki. Suppose, macam tu kalau kita fikirkan logiknya. Allah kata keluar. Next kalau keluar, mestilah cari rezeki. Cari. Tetapi kita lihat kat sini, Allah tak kata perkataan cari. Allah kata makan. Menarik kan? Allah tak kata wabtari, carilah, tak usahakanlah. No. Allah kata kulu. Makanlah. Eat. Baik. Apa maksud dia? Sambungan dia, Allah kata wa kulu min rizqihi. Kulu min daripada rezekinya. Siapa yang bagi rezeki ni? Rezekinya. Rezeki siapa yang bagi kan? Allah. Maknanya kita makan, cari rezeki yang Allah dah tetapkan. Bila Allah sebutkan begini, maksud dia apa dia? Kenapa Allah tak suruh kita cari? Selalu saya pernah sebutkan sebelum ini. Kalau kita jemput orang makan, maknanya makanan tu dah ada. Ini ayat dia yang saya pernah sebut sebelum ni. Kalau kita jemput orang makan, jom mainlah. Duduk borok je ni, kita beralih lah duduk dekat meja makan. Sebab apa, dah siap hidang dah. Ada lontong, mi sup, pilih je kan. Kita pelawar ajak duduk makan. Itu dia maksud dia. Itu kita dapat kat sini. Allah tak kata cari. Allah kata makan. Daripada rezekinya. Faham kat sini, rezeki tiap-tiap daripada kita ni Allah dah sediakan. Allahu Akbar. Allah dah tetapkan. Itu kena faham kat sini. Okey. Lalu apa refleksi kat sini pengajaran kita dapat? Kita catat dulu setakat tu sebab saya ada nak kupas lagi lepas ni. Kita faham yang pertama tadi, bila Allah kata makan, maksudnya Allah tak suruh kita cari rezeki,
Maksud dia apa dia? Rezeki untuk setiap hamba ni, setiap hamba Allah, semuanya Allah dah sediakan. Allah dah tetapkan. Jadi kefahaman di sebalik ayat tu, kita jangan berdengki dengan orang. Jangan berdengki sesama kita. Sebab masing-masing kita ni rezeki Allah dah tetapkan. Betul tak? Tentang hal dunia, rezeki dunia, jangan kita berdengki. Jangan kita sakit hati. Tetapi kalau rezeki akhirat, yes. Yang tu kita kena berlumba. Kita kena rebut. Tengok dia kan, Masya Allah, macam mana dia taatnya dia tu. Kalau sebut je tentang soal rezeki akhirat, bercakap tentang rezeki akhirat, dia dulu. Kita jealous dengan dia. Itu tak apa. Kita pun nak jadi macam dia. Orang sebut je kat mana je benda baik, kita baru duduk tanya. Dia buat dah. Dia dah transfer dah. Tak tanya apa. Siap dah. Sebab bila sebut je sahabat kita ni tentang akhirat, dia dulu yang pertama. Dia sentiasa mencari, berlumba. Yang itu tak apa. Tetapi tentang soal rezeki dunia, jangan berdengki. Allah kata, aku dah sediakan dah. Ini ada ayat dia. Kulu, Allah kata, mir rizqihi, makan daripada rezekinya. Itu yang pertama. Dapat semua? Poin yang pertama apa dia? Allah tak kata cari, tapi Allah kata makan. Bermaksud apa? Rezeki setiap daripada kita ini Allah dah pun sediakan. Itu yang pertama. Maksud yang kedua, bila Allah sebutkan tadi famshu fi manakibiha, tadi kan Allah sebut keluarlah, berjalanlah, bermusafirlah ke pelusuk-pelusuknya. Makna apa kat sini? Kita jalan, kita pergilah ke mana-mana sahaja, ada rezeki. Ada rezeki. Kat mana sahaja. Ada yang mencari rezeki sekitar di kampung dia. Ada yang berhijrah ke bandar. Ada rezekinya. Ada yang migrate ke luar negara. Ada rezeki dia. Sebab apa? Allah yang atur rezeki tu. Masya Allah. Jadi di mana-mana pun. Kadang-kadang kita tengok kan, pekerja yang luar daripada negara kita. Bangladesh datangnya, daripada Indonesia, datang daripada Burma, kan? Kadang kita mikir kan, dia tinggal anak isteri semua, mari duduk kerja. Macam dia datang tu, dia tak tahu lagi apa habuan rezeki dia. Tapi dia datang, dia kerja bahagian construction. Ada yang datang pergi duduk kerja bahagian ni, duduk ikut lori sampah tu. Ada yang kerja ni tepi jalan tu, duduk potong rumput. Maknanya dia datang tadi tu, tak tahu ni kan tempat yang asing untuk dia. Tetapi Allah kata keluar, pergi jalan. Kan? Rezeki tu ada. Ada. Itu maksud yang kedua. Boleh catatkan. Maksud dia, kita pergilah ke mana-mana sekalipun, pasti ada rezeki kita. Sebab rezeki itu Allah yang pegang. Ada satu ni, kalau ada satu pengusaha ni, dia ni guru tapi dia ada buat homestay di KL. Jadi kadang-kadang saya ada juga ambil, orang kata apa, kontak dia mudah, kita nak duduk. Tapi dia kata baru ni, taklah baru, this year, ada satu pasangan suami isteri daripada Holland, negara luar. So dia dah book rumah tu setahun. Jadi dia tak nak buat homestay, terus dia book setahun. Dia kata apa? Dia pun suka duduk kat sini. Satunya memanglah dari segi mata wang dia lebih besar daripada kita. Itu tak ada hal punya. Mata wang dia lagi besar. Lepas tu dia suka keadaan kat sini mudah. Jadi kita mikir juga dia orang tak bekerja ke. Rupanya dia bekerja. Dia bekerja, orang kata apa, secara ni, online ni. Macam kalau kita istilahnya work from home lah. So dia suka dengan suasana kat sini semua. Sini nampak tak? Jauh tu. Datang daripada Holland, duduk di Malaysia. Bukan sehari dua tak? Dia booking setahun. Tu tak mustahil. Dia sambung lagi, renew ni nak habis ni. Nak habis dia sambung ni. Dia suka. See? Itu tadi. Allah kata pergilah mana-mana pun. Rezeki tak ada kamu ni, Allah yang dah atur. Ada orang Malaysia pergi jadi nurse kat mana? Bukan nurse dekat HTAA, bukan dekat Hospital Putrajaya. Dia jadi nurse dekat hospital di Mekah. Okay? Maknanya, gitu ya. Orang Malaysia jauh pergi jadi tu. Dia jadi jururawat di
Hospital di Mekah. Allah kata rezeki kita ni ada di mana-mana. Itu maksud yang kedua. Dapat? Baik, yang ketiga. Juga membawa maksud. Tadi ni saya nak kaitkan lagi. Allah kata famshu. Ni masih lagi perkataan ni. Famshu ni tadi makna dia luas. Allah kata keluar berjalan. Maksud dia apa? Tadi duduk ni bangun diri pula. Siapa nak share? Yang ketiga, apa maksud famshu tadi? Dalam Islam. Okey, satu. Kalau terkait dengan soal rezeki. Yes. Nampak tak? Kena usaha. Allah kata keluar. Pergi ke pelosok-pelosoknya. Maknanya, bukannya Allah kata kamu duduk goyang kaki berbum dia turun rezeki dah. Dalam Islam kita disuruh berusaha. Itu poin yang ketiga. Nak dapat rezeki, kita kena keluar. Islam tak menolak. Islam menyuruh kita kena keluar, kena usaha. Tapi jangan sampai situ je. Kalau kita letak dekat situ, kena keluar, kena usaha, itu yang terjadi. Kerja sampai tak sempat nak solat. Betul tak? Sebab nak kerja ni, nak kerja rezeki. Tapi kena sambung ayat tu tadi. Ya, Allah kata keluar, pergi ke pelosok-pelosok. Kemudian Allah kata apa ni? Makan daripada rezekinya. Makna apa? Bekerja, usaha, kamu kena berusaha, effort tu kena ada, tapi kena ingat, yang bagi rezeki tu siapa? Allah. Jadi bagaimana cara dia? Kena ingat Allah. Yes. Sampai masa kena menghadap Allah, kena buat. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Maksud yang ketiga. Nak dapat rezeki, kita kena keluar, kena berusaha, tetapi kena harus faham bahawa rezeki itu tadi Allah yang pegang. Bukan atas sebab usaha kamu dapat. Bukan itu. Tetapi yang bagi rezeki itu Allah. Allah kata usaha. Tetapi dia yang akan beri. Okay, saya nak bincang panjang lagi ni. Catat itu dulu. Kupasan tentang usaha, tentang rezeki ni dia panjang sikit. Alright. Catatkan dulu. Tiga poin tu kena ada Kalau dah siap, beritahu Ustazah. Tiga poin tadi. Dah ke? Okey. Jadi perkataan tadi wakulu, Allah kata makanlah daripada rezekinya. Maka di sini Allah nak tegaskan bahawa rezeki itu tetap adalah milik Allah. Boleh tak? Saya ulang balik saya recap balik. Bila Allah kata kulu mir rizqihi, Allah kata keluar tapi makan. Bermakna apa? Rezeki itu tetap miliknya Allah. Bukan hasil mutlak daripada kita. Rezeki tadi yang kita mendapatkan rezeki tadi bukan hasil mutlak atas usaha kita. Kalau tanpa izin Allah, kamu usahalah macam mana, tak mungkin dapat kan? Malah kalau kita dapat tu, kita dapat keluar bekerja, semua tu berlaku dengan izin Allah. Dia yang bagi kesihatan. Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan, duduk terlantar atas katil, tak boleh nak bangun. Contoh, keluar nak pergi cari rezeki, kita minta Allah lindung takdir tak sampai lagi, accident. Berlaku accident tu tadi,
tulang belakang efek terus lumpuh. Baru umur, contoh, baru berkahwin setahun, umur muda lagi, berapa? 25. Maknanya dari segi tenaga tu kuat tak? Kan? Kalau orang muda maknanya tengah, orang kata tenaga kuat lagi, keluar cari rezeki. Tetapi bila Allah tak izinkan, berlaku aksiden, akibatnya lumpuh satu badan, terbaring. Maka di sini kita kena sentiasa ingat, bukan atas sebab usaha kita, tetapi semua tu datang tadi rezeki Allah yang beri. Sebab rezeki tu dia yang punya, Allah yang pemilik, Allah yang pegang rezeki. Itu kita harus faham. Itu kefahaman daripada ayat ni yang saya nak tekankan. Maka di sini tadi akak sebut apa? Sambungan tadi, maka haruslah kita syukur. Yes? Bersyukur atas rezeki yang Allah beri tadi. Jemaah kelas. Okey, kalau dah siap catat, saya beritahu, saya nak sambung. Sebab sebelum ni, kadang-kadang dalam kelas saya bercakap laju sangat. Jadi kadang jemaah kelas tak sempat nak mencatat. Jadi saya tengah slow down. Saya tengah slow down pace saya. Saya tarik nafas, tulis dulu. Macam tu. Tapi kalau saya slow sangat, lajukan balik. Sebab saya tengah duk adapt. Saya tak biasa dengan slow macam ni. Lepas tu cakap, tapi orang tak ada nak kejar. Jadi sekarang ni saya tengah slow down. Tapi kalau saya slow sangat, Ustazah, lama sangat berhenti tu. Okey, beritahu. Sebab tu kalau rasa dah ready, beritahu kat saya. Okey, dah ready ya? Baik. Saya nak sentuh sedikit pasal kita mencari rezeki itu tadi. Cuba lihat pada sambungan nota kita. Tengok pada sambungan nota kita. Bercakap tentang soal rezeki. Hadis riwayat daripada At-Tirmizi, ada saya bawakan matan dia. Saya meraihkan sebelum ni ada Liana tanya, bila saya baca hadis Ustazah tak tulis. Jadi hari ni Ustazah bawakan Liana. Saya tulis siap-siap. Kadang-kadang kan saya bawa aja hadis tu, saya tak bagikan dia punya ni. Okay, hari ni Ustazah bawakan sekali dia punya matan dia. Cuba kita hayati hadis ini. Okey, saya akan bacakan. Itu dalam nota tu nanti. Ada Ustazah bagilah. Muka surat 9 betul. Masih di situ ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanatil akhiratu. Semua boleh follow dalam nota ada ya. Baik. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Rawahu Tirmizi, dan hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Baik, kita pergi kepada kupasan hadis ini. Saya tengok pada ayat ini. Boleh? Okey, sorry. Dua line. Dapat tak? Dua line. Okey. Dapat? Alright. Kita tengok pada hadis ini, jemaah kelas. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut? Yang pertama Allah kata pada maksud dia, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai siapa yang dia duduk, ini dua. Hadis ini bercakap tentang dua matlamat hidup manusia. Dapat? Poin yang kita nak bincang sekarang ni, iaitu dua matlamat hidup manusia. Yang pertama, jenis manusia yang mana siapa yang dia menjadikan akhirat itu sebagai matlamat hidupnya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai kebimbangannya. Maknanya, manusia yang pertama, jenis yang pertama, yang menjadikan akhirat itu sebagai fokus dia. Boleh? Siapa yang jadikan akhirat tadi sebagai fokus hidup dia, yang menjadikan
Akhirat tu sebagai matlamat hidupnya. Lalu Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Okay, setakat tu. Baik, saya tanya. Soalan saya, apa maksud ayat ni? Boleh tak? Siapa-siapa yang jadikan akhirat itu sebagai matlamat hidup dia, fokus dia, Allah jadikan kekayaan itu dalam hati dia. Ketenangan. Okey. Nanti ridha. Ridha dengan Allah lagi. Syukur. Cukup segalanya, masya-Allah. Yakin rezeki itu daripada Allah. Subhanallah. Ada lagi? Ya. Maksud dia apa kat sini? Maksud dia apa? Allah jadikan kekayaan itu dalam hati dia. Maknanya hati dia, hidup tadi yang Cik Yah kata tadi, apa dia Cik Yah ulang balik? Yes, hati dia sentiasa merasa cukup. Qanaah. Boleh? Okay, point dia yang pertama. Apa dia nanti? Hati dia, macam tadi Cik Yah kata, bila Allah jadikan kekayaan tu duduk dalam hati dia, dia sentiasa merasa cukup. Apa dia? Disebut sebagai qanaah. Okay, catatkan. Satu point. Maksud ayat tadi, Allah jadikan rezeki kekayaan itu dalam hatinya. Makna dekat sini apa dia? Allah berikan kepadanya qanaah. Bercakap tentang qanaah ni, benda yang kita bukan boleh buat-buat. Itu Allah beri dan tak semua orang dapat. Dia sentiasa merasa cukup. Allahu Akbar. Okey. Bila bercakap tentang rasa cukup ni, cukup tak semestinya banyak. Cukup, saya sambung ayat saya, cukup, maksud tadi yang Cik Yah kata, sentiasa merasa cukup. Cukup ni dia tak semestinya kena ada banyak. Walaupun sikit, kita nampak macam sikit tapi cukup. Maknanya di situ adanya keberkatan. Nampak tak? Dia sangat terkait. Qanaah maknanya dia apa dia? Dia sentiasa merasa cukup. Dan cukup tak semestinya kena ada banyak. Tetapi berkat tu yang penting. Keberkatan. Ini dia, berkat. Allahu Akbar. Berkat. Apa itu berkat? Ingat tak? Kita dah bincang sebelum ni. Apa itu berkat? Apa maksud berkat? Ustazah jam tanya soalan macam ni. Awal-awal kita belajar. Kak Fida buka data. Apa itu berkat? Yes, Masya Allah Aunty. Kebaikan yang banyak. Sambung satu lagi Aunty. Sikit lagi. Kebaikan yang banyak dan berkekalan, berterusan. Masya Allah. Dan berterusan. Itu maksud berkat. Okay? Boleh? Jadi point tadi yang Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, iaitu dia sentiasa merasa cukup. Perbincangan kita, kalau cukup dia tak semestinya kena ada banyak. Walaupun sikit tetapi berkat. Ya? Dekat sini. Walaupun sikit tetapi berkat. So berkat adalah kebaikan yang banyak dan berterusan. Yes. Okay, catat dulu.
Contoh ya. Dah catat dah. Apa contoh dia? Saya bawakan contoh sebenar, living example. Apa yang kita pernah berjumpa. Dua hamba Allah yang belajar bersama-sama, dah masuk 4 tahun dah. Belajar mengaji bersama, belajar terjemah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Tetapi itulah dia, yang si A ni, hidup dia apa? Daripada muda sampailah ketua. Yang apa yang dia selalu risaukan tentang bab duit. Duk selalu serabut bab apa? Duit. Bukan sahaja duit dia, tapi duit anak, malah dapat cucu. Duit cucu tu pun dia kontrol. Nak make sure that cucu dia, masing-masing anak tadi dah buka dah akaun untuk cucu-cucu dia. Kalau ada 4 orang cucu, dia akan tanya dengan anak dia akan pastikan anak tu buka akaun untuk 4 orang cucu ni. Adalah sekali yang si ibu ni maknanya anak dia tu ada short duit sikit, nak pinjam duit anak. Maknanya dia tahu nak pinjam duit cucu. Dia punya marah dia tu, dia punya bising. Almost every day akan telefon check. Dah masuk balik, dah ganti dah balik duit dalam cucu dia. Dalam akaun cucu dia. Sampai ke situ. So, hidup tak ada sebab lain. Sebab apa? Sebab padanya, duit ni untuk apa? Kenapa kena ada simpanan? Selalu kita fikir untuk apa? Masa depan. Masa tua. Macam menarik ayat tu. Masa tua kita. Sakit demam. Lagi? Anak sambung belajar. Ya? Kecemasan. Poin yang saya nak sampaikan, kenapa Ustazah tak payah buat simpanan ke? Tak, bukan itu maksud saya. Jangan salah faham. Boleh kita buat simpanan, tak ada masalah. Tetapi keyakinan kita, bukan itu jaminan hidup kita. Betul tak? Sebab apa ayat tadi kita baca ayat awal tadi? Siapa yang pegang rezeki itu? Allah. Maka Allah nak uji hari ini. Dia dah pun maksudnya dah masuk usia tua dia. Allah uji sungguh. Sebab dia berzikir dulu. Duit tu tadi untuk jaminan, untuk nanti sakit demam semua, Allah uji. Suami isteri dua-dua sakit sekarang ni. Kuah kering jadi. Kalau dulu masa duit banyak pun duk risau, duit ni takut habis. Tapi hari ni Allah uji satu ubat sebab untuk nak cure cancer. Satu ubat, berapa harga dia? Sebiji 20k. Ya ke? Almost. Sebulan 20k. Ubat sahaja, akak. Ubat sahaja. Sebulan 20k. Maknanya apa terjadi dengan duit simpanan tu? Habis. Suami isteri Allah uji hari ni. Memang kuah kering jadi. Tigai tulang. Dia simpanan lah. Dia beli duit. Dia beli ubat tu dengan simpanan dia tu lah. Ya, habis duit hari ni. Jadi semakin memerut dahi dia, semakin berkerut dahi sekarang ni. Jadi apa yang saya sampai ni bukan maksud saya nak tujukan siapa tak. Sebagai satu peringatan, pengajaran pada kita. Ustazah bukanlah nak mengatakan jangan salah faham maksud saya. Untuk buat simpanan semua tu tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang saya nak kita betulkan, i'tiqad kita tu. Nawaitu kita tadi tu. Jangan kita mengatakan kita berletak pada duit tu yang jadi jaminan kita. Duit banyak, kita tentu ke kita akan hidup sampai umur 90 tahun? 30 tahun Allah ambil nyawa? Maksud saya di sini, warbau awal akhirat. Simpanan akhirat kita macam mana? Itu yang saya nak nyatakan. Yang kita lebih risau hari ini adalah tentang simpanan masa depan hidup kita di dunia. Yang Allah kata apa? Dunia ni, pada Allah tak ada apa-apa. Nabi SAW celupkan ni. Nabi celup satu jari. Nabi kata, umpamanya kamu celup jari ni ke dalam air laut, kamu angkat. Apa yang lekat dekat jari ni? Air tu. Itu sahajalah dunia, kata Nabi. Ini sahaja dunia. Yang semua air laut tu, itu akhirat.
Nabi umpamakan jari ni, celup air laut, kamu angkat. Dekat sampai mana? Itu pun bila kita dah angkat, dia duduk menitih tak? Menitih. Kalau biar lama sikit. Kering lah kan? Habis. Ni lah dunia. Yang lain yang melaut tu, itu akhirat. Tapi hari ni sifir kita berbeza. Yang kita duduk kerja yang ni. Yang duduk semakin kering, makin habis ni. Yang melaut tu, kita tak terkam yang itu. Allahu Akbar. Itu ujian kita. Allah jadikan dunia ni perhiasan dunia. Allah hiaskan dunia ni supaya kita tertarik padanya. Itu yang saya maksudkan tadi. Yang kita lebih risau tentang simpanan hidup masa depan kita di dunia. Tetapi akhirat kita, dalam satu hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam saya pernah bincangkan, bukan dalam kelas ini, apa yang Nabi sebut pasal harapan-harapan angan-angan kita hidup di dunia ni. Baginda lukiskan satu kotak sebegini. Pernah ikut dah hadis ni? Ini dia. Nabi buat macam ni. Ini kita. Ni kita. Manusia. Di sini ni titik ajal kita. Ni ajal. Dan hidup kita ni dikelilingi dengan ajal. Maksud dia apa? Bila-bila masa sahaja. Ini adalah hidup kita ketika di dunia. Sampai ajal tak. Maknanya kita dah beralih ke ni, ajal sampai tu mati, kita dah beralih ke akhirat. Betul? Yes, kita dah masuk ke alam akhirat. Yang mana kata baginda, hidup kita di dunia ni, manusia, kita sentiasa membina harapan, angan-angan, macam-macam plan yang kita buat. Kadang-kadang yang kita bina harapan ni menjangkaui hidup kita di dunia. Kita punya plan hidup kita ni, macam-macam kita nak lalui. Dan di sini adalah garisan putus-putus. Yang dimaksudkan kat sini tadi ni, apa dia? Ni adalah harapan yang warna merah ni. Manakala di sini, dalam kita membina harapan, kita melalui hidup di dunia ni, kita tak dapat elak, ini kita akan diuji. Akan ada ujian, akan ada rintangan. Bermakna apa? Dalam kita nak mencapai harapan-harapan tadi, kita akan diuji. Akan ada rintangan dia untuk kita nak capai. Yang kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, harapan yang kamu bina di dunia ni sebenarnya tak pernah wujud. Harapan yang kamu bina, angan-angan ni tak pernah wujud. Tak mungkin tercapai. Sebab kenapa tak mungkin tercapai? Satu, kita bina angan-angan ni, kita mati. Tak sempat pun nak capai. Yang kita bina angan-angan tadi, duduk berangan, plan macam-macam ni pagi ni, tengah duduk plan meeting, buatlah perancangan semua. Tuk petang dapat berita, meninggal dunia. Contoh, apa dia? Heart attack, for example. Sebab kepala dia ni tak pernah tenang. Serabut, macam-macam benda, berligat, macam pressure. So, kena heart attack. First attack, gone. Tinggal satu contoh. Yang kedua, dalam nak membina tadi, nak mencapai, dia dah plan. Tapi tak semua plan dia yang menjadi. Gagal. Tak capai juga. Lalu kata Rasulullah, apa dia? Alangkah baiknya kamu alihkan harapan, angan-angan yang kamu bina tu tadi, tapi kamu alihkan untuk kehidupan kamu di akhirat. Alihkan, bina harapan-harapan kamu untuk kehidupan di akhirat. Sebab apa? Sebab hidup di dunia ni akan berakhir. Noktah ni, yang ni very subjektif. Ada orang berakhir 90 tahun. Ada yang berakhir 25 tahun. Ada yang berakhir pada usia 49 tahun. Tetapi bila kamu alihkan harapan yang kamu bina untuk akhirat, nampak ni garisan ni,
Dia tak ada kesudahan dia. Borderless. Tak ada kesudahan. Ibaratnya kalau saya nak sambung sampai dinding itu pun boleh tembus lagi. Tak ada. Betul tak? Itulah dia kehidupan akhirat yang tidak akan ada noktah dia. Tak ada penamat dah. Tak ada penamat dah. Allahu Akbar. Itulah hidup kita yang sebenarnya. Hidup di akhirat sampai bila-bila. Sampai bila Ustazah? Tak ada ending. Ya. Selama-lama tu berapa lama? Tak ada. Tak ada noktah. Nampak tak? Tak ada noktah. Allahu Akbar. So Nabi kata, alangkah baiknya kita pindah. Tetapi hari ni ask ourselves. Yang kita buat perancangan sekarang ni, perancangan kita yang lebih di mana? Hidup di sini. Salahkah? Tak salah. Tetapi yang salah dia, kita hanya duduk fokus di sini. Yang ni, kita nak bina mahligai di sini. Yang kita idamkan. Yang kita angan. Yang kita apa? Idam-idamkan. Mahligai di sini kita dah bina belum? Padahal Allah sebut dalam Al-Quran kan mahligai kamu. Kita dah ada. Kita dah ada tanaman-tanaman kita dalam syurga. Allahu Akbar. Maka orang yang baik, Nabi kata yang sentiasa ingat kepada mati, ingat kematian dan sentiasa membuat persediaan-persediaan untuk akhirat ni. Sahabat yang tadi, yang 2 orang tu, manakala sahabat yang seorang lagi, si B ni pula, hidup dia biasa sahaja. Sebab apa? Sebab Allah bagi dalam diri dia qanaah. Bukanlah dia duit masuk tu every month. Tetap dah. Tetapi dengan sifat dia yang dia sentiasa merasa cukup. Kadang ada duit tak banyak pun. Tapi dengan duit yang dia ada tu, tak gaya macam dia tu, maknanya ada duit banyak. Semua duit dia ada tu dia boleh bagi pada orang lain. Sebab apa? Pada dia, duit yang dia dapat tu sebenarnya bukan semuanya milik dia. Dia bagi. Allah bagi pada dia qanaah. Tapi Allah jadikan hidup dia sentiasa merasa cukup. Hari ni si B tu juga sedang diuji. Allah sedang uji dia. Tetapi dengan ujian Allah bagi pada dia, dia semakin kuat. Dia lagi nak belajar, dia tak tinggalkan kelas, dia ikuti. Apa jua. Tak boleh belajar secara bersemuka. Dia cari kelas online, dia belajar. Yang si A ni tadi terus tak buat apa-apa pun. Duduk memerut. Orang kata apa? Merut je. Pergi kelas semua tinggal. Sebab Allah tak bagi. Asyarhu dalam lapang, dalam dada dia. Maka semua yang saya ceritakan ini, pertama sekali menjadi peringatan sebenarnya pada diri saya. Menjadi pengajaran. Allah, dia yang memiliki segala-galanya. Allah dia boleh buat segala-galanya. Yang itu yang kita duduk berzikir setiap hari, Allah bagi sungguh, Allah nak uji. Maka dekat sini kita faham tadi, soal rezeki ni tadi. Rezeki itu bukan semata-mata dalam bentuk wang ringgit. Kita cakap hari ni tentang pendidikan anak-anak kan. Ini apa yang saya bagi contoh ni yang saya dah berjumpa. Yang kita dah lihat. Betapa hebatnya Allah tu tadi. Allah nak tunjukkan bukti yang saya kata tadi, bahawa kita mesti kena adakan simpanan sebagai jaminan masa depan untuk pelajaran anak-anak. Tetapi bukanlah saya menolak, saya tak menolak terus. Tetapi kita tidak beriktikad bahawa itu jaminannya. Macam mana ni akak, dia berbelit pada dah. Saya kena pergi belah sini no? Betul? Betul? Gini. Macam-macam iklan ya. Maaf sahabat online. Zazah ni caculah dia ada iklan sekejap. Duduk pula. Mana tadi? Simpanan. Okay. Ni pun living example. Contoh benar. Bukan saya reka cerita, tapi tanpa kita menyebut siapa-siapa sebagai satu pengajaran untuk kita. Pasangan suami isteri ni hidup biasa je. Memang tak adalah simpanannya. Sebab apa yang dia, duit yang maksudnya belanja hari-harian tu, apa yang dia dapat. Tetapi Allah bagi pada dalam diri mereka qanaah. Duduk biasa, rumah pun tak dia miliki, sewa rumah. Itulah, kat situlah anak dia tidur, dekat situlah semua-semuanya. Kat situlah orang nak datang, yang itulah. Kalau orang tetamu nak datang, anak tu suruh terpaksa yang anak perempuan tu mai tidur dengan ibu, anak bagi bilik anak perempuan untuk tetamu, kemas-kemas. Tu je dia ada. Tapi dengan rumah yang sempit tu,
Allah bagi tadi apa? Dia masa cukup ketenangan. Rumah dia tak ada siapa-siapa yang tahu melainkan dia beranak-beranak je. Dia keluar rumah tu, satu je dia pak bubuh mangga pada grill dia. Hak lain tak ada. Maknanya bukan 2, 3, 4 lapis. Even grill tu pernah anak lelaki dia, tak tahulah macam mana hari tu salah faham ke apa, tak jumpa kunci. Dia boleh pergi, dia kreatif sikit si anak tu, dia boleh renggangkan, dia boleh masuk. Contoh ibaratnya. Point nak sampaikan apa dia? Sebab dia sentiasa yakin Allah yang jaga, Allah ada. Dia keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Serah pada Allah. Kalau masuk dalam rumah tak ada benda nak cari pun. Begitu. Berbanding dengan yang rumah berlapis, maksudnya kena sentiasa ada bodyguard. Ada apa? CCTV dan sebagainya. Hak yang C tadi ni, ibarat Allah bagi tak payah telan pil pun nak tidur. Tidur nyenyak elok je. Anak dia, Allah bagi rezeki pada mereka dalam bentuk bukan wang ringgit. Tetapi keluarga ni, pasangan ni, Allah bagi anak-anak dia, dia tahu tanggungjawab, belajar elok. Tak perlu pun mak ayah, sebab dia tahu mak ayah dia tak mampu nak panggil guru tuition one-to-one dan sebagainya. Apa yang dia belajar dekat sekolah, dia bagi perhatian. Cikgu buat kelas tambahan, dia ikut dengan baik. Cemerlang pelajaran. Dari sudut pelajaran hari ni. Kalau peringkat pelajaran apa dia? SPM. Sama cemerlang dengan yang tadi ni. Yang parent dia dapat berikan segala-galanya. Dan Allah tadi yang pegang rezeki ni tadi, anak dia dapat sambung belajar ke overseas. Ada pihak yang taja anak dia belajar. Ada pihak yang taja anak dia belajar. Hari ni kan ada banyak badan-badan, contohnya MARA, JPA dan sebagainya. Maka Allah takdirkan, Allah susun jalan cerita tu, Allah Al-Latif tadi. Allah susunkan jalan cerita si anak ni tadi. Pergi interview dan sebagainya. Interview ada budak yang sama belajar, yang memang budak yang cemerlang, yang memang orang kata pelajarannya because mak ayah dia mampu, ketika dia belajar selalu ambil participate dengan program-program yang international level semua. Maknanya tip top anaknya tu. Tapi anak si pasangan ni biasa tapi taklah teruk, tapi dia cemerlang pelajarannya. Hak yang tadi yang tip top, cerita Allah dia tak dapat. Tapi yang ini dapat pelajaran tajaan. So buat persediaan dengan apa kemampuan yang mereka ada, lepaskan anak ni pergi belajar. Dapat berita pula anak dia tengah belajar kat sana, baru masuk tahun 1. Anak dia, sebab dia tahu tanggungjawab dia, dan yang si ibu bapa ni sentiasa pesan pada anak dia, hidup kita ni, ayah hantar kamu belajar ke sana, bukan semata-mata untuk dunia kamu. Tapi kamu pergi belajar di negara sana, negara barat, ambil teknologi yang ada pada diorang, kamu ambil, kamu belajar, kamu tingkatkan. Angkatkan martabat orang Islam. Kamu pergi belajar di sana, kamu berjumpa dengan orang-orang di luar sana, supaya minda kamu lebih terbuka, kamu cari Islam. Supaya kamu berdakwah peringkat international. Anak ni tadi pergi belajar dalam bidang akademik. Tapi mak ayah dia pesan, pergi sana bukan semata-mata untuk dunia kamu. Tapi kamu kena ingat, ilmu ni Allah yang punya. Kamu belajar cemerlang dengan kepakaran kamu ada, bantu balik. Angkatkan martabat orang Islam. Belajar dengan baik. Maksudnya, dia punya kepadaian dia, ilmu dia tu meluas supaya dia boleh pergi sampai level international. Berdakwah dia tu tadi bukan hanya sekitar dia, tapi sampai peringkat international. Itu niat mak ayah dia hantar. Bukan kita nak pergi sebab nak dapatkan proud. Belajar mana? Overseas. Kos apa? Contoh. Apa dia? Favorite course. Tanpa saya menyebutkan tentang keluarga ni. Kata, yang grammar lah engineering. Contohnya. Jadi yes, belajar juga. Tetapi mak ayah dia ingatkan bukan itu yang kamu kejar. Tapi redha Allah. Maka anak ni tadi Allah bantu lagi macam mana. Yang mak ayah ni pun memang tak berapa ada simpanannya. Tadi ni ada orang taja dia pergi belajar. Di sana pula pihak universiti dia, sebab tengok budak ni pencapaian dia bagus, universiti pula
bagi lagi scholarship pada dia setahun 30,000 duit sana, dolar sana, USD dolar. Anak ni tadi dia dapat tanpa sebenarnya tak pernah tahu pun, tiba-tiba je universiti contact dia punya counselor panggil, mintakan dia bagi share, bagi nombor akaun pada, bagi semua, masuk duit. Cuma dia bagi half-half, separuh-separuh. The first semester separuh, second semester separuh lagi. Bertambah tak? Yang mak dia tak susahkan mak ayah dia. Nampak tak? Sangat menjadi iktibar pada saya bahawa Allah yang pegang rezeki itu tadi. Mak ayah dia tak fly pun pergi hantar dia sampai Rusi. Babai dekat KLIA je. Allah yang pegang rezeki itu tadi. Dan anak ni tadi, sebab sentiasa dididik oleh mak ayah dia, hidup kita ni wajib kita kena berdakwah, kena sampaikan. Dalam apa cara sekalipun. Maka di sana dia pergi, walaupun tempat dia boleh kira dengan jari je, beberapa orang je yang daripada orang Malaysia, tapi dia pergi cari yang foreigner ni tadi. Tapi dia berkawan tadi, cari mereka yang ketika mana boleh berkongsi dengan dia buat tadabbur. Dia ikut tadabbur bersama dengan international student. Dia tak tinggalkan Al-Quran. Tadabbur. Dan daripada yang dia dapat tadi tu, dia telah infakkan. Dia masih lagi belajar. Dia perlu tak duit? Perlu. Tetapi atas apa yang mak ayah dia dah tanam dalam diri dia, maka dia bersyukur. Allah rezekikan dia dapat daripada universiti tadi 10% diinfakkan untuk usaha dakwah, kerja dakwah. Tanpa mak ayah dia suruh, tanpa dia sendiri. Maka ini menjadi pengajaran pada saya. Bila kita bantu agama Allah, jangan risau, Allah akan permudahkan. Bermakna apa? Rezeki ni datang bukan hanya dalam bentuk wang ringgit. Allah bagi kita lapang hati. Itu sebenarnya rezeki. Lapang jiwa kita. Kita sentiasa merasa cukup. Allahu Akbar. Itu sebenarnya. Apa yang kita nak kejar dunia ni akan berakhir bila-bila. Tetapi akhirat kita, maka hari ini kita semua adalah di kalangan para ibu. Bukan hanya kita hari ini yang kita nak belajar tadabbur, tapi tanggung saya yakin yang ada depan saya semuanya sangat jelas. Tetapi kenapa saya sampaikan ini? Sebab wajib kita sampaikan. Dan kita hari ini jaga bukan diri kita sahaja. Kita ada anak, kita ada cucu, kita ada suami, kita ada family, keluarga kecil, keluarga besar. Semua tu kita nak kena sampaikan, kita kena jaga. Dan tanggungjawab kita juga kepada masyarakat. Kita wajib sampaikan. Sebab ini satu amanah. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan. Sebab kita nak masuk syurga bukan kita seorang. Dan bawa sekali anak-anak kita. Bahawa kita ni lah para ibu yang menjadi sebenarnya pendidik utama pada anak-anak kita. Maka anak-anak kita hari ni bagaimana kita nak kena bawa sekali anak-anak dengan cara mendidik. Didikan ni sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah susun atur hidup Nabi ketika kecil lagi dalam peristiwa pembelahan dada. Kan hati baginda dah dibersihkan, Allah beri asyarahu. Ini menjadi satu pengajaran pada kita, panduan pada kita bahawa pendidikan pada anak-anak tadi, kita bukan boleh main suruh-suruh, kena dididik sekecil mungkin. Daripada usia kecil, mendidik mereka. Kenal anak kita, kenal Allah, anak kita kenal agama. Itu yang paling utama. Macam mana anak kita sukses di dunia, orang pandang tinggi semua, tapi kalau solat dia pun tak pernah, jarang nak solat berjamaah kalau anak lelakinya. Bukan di kalangan yang dikenali di masjid. Allahu Akbar. Subuhnya dah pukul berapa, anak kita belum berjaya. Belum. Sebab kejayaan yang sebenar adalah saat kita berjaya melangkah kaki masuk ke dalam syurga Allah. Itu definisi kejayaan yang sebenar. Dan yakinlah bila kita mengutamakan akhirat, ini dia tadi. Hadis ni tadi. Kita tak habis kita baca. Tapi saya nak sampaikan itu dia. Tadi kita bincang tadi apa? Jenis manusia ada dua jenis kan? Yang pertama dia meletakkan matlamat hidup dia adalah akhirat. Akhirat dulu yang pertama kita bincang tadi. Bila dia meletakkan akhirat tu matlamat hidup dia, maka Allah akan berikan
Kekayaan tu ada dalam hati dia. Maksud apa? Dia sentiasa merasa qanaah, syukur. Baik. Sambungan daripada hadis yang tersebut, kemudian Allah kata, Allah kumpulkan urusannya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Jemaah kelas, Allah kumpulkan urusannya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Apa maksud kat situ? Allah kumpulkan urusannya, maknanya urusan hidup dia tu di dunia, Allah permudahkan. Dan yang kedua, yang ketiga tu, dunia datang dalam keadaan hina. Apa maksud dia? Siapa nak respon? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Akan dapat juga syurga. Yes, dunia lagi. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Maksud dia, rezeki datang kepadanya tanpa dikejar. Itu maksud rezeki. Maksud dunia datang dalam keadaan hina. Maksud dia apa? Rezeki datang tanpa dikejar berlebihan. Kerana dia tak memburu dunia. Rezeki datang kepadanya tanpa dikejar berlebihan. Itu point saya. Rezeki datang tanpa dikejar berlebihan. Dapat tak? Rezeki datang tanpa dikejar berlebihan. Jemaah kelas, kenapa? Apa maksud dia tanpa dikejar berlebihan? Kenapa dia tak kejar berlebih-lebih? Okay, satu keyakinan dia kan? Dia yakin tadi. Maknanya dia bukannya crazy nak ni tu. Sebab apa? Matlamat dia tadi adalah akhirat. So dia tak memburu dunia. Dia tak memburu dunia. Berlebih-lebihan. Itu maksud dia. Rezeki dunia datang dalam keadaan hina. Contoh. Kita ambil hari ni. Sekali lagi, saya nak sentuh juga bab solat. Dalam kita soal kita mencari rezeki. Allah kata keluar, usaha. Keluar, cari rezeki. Tapi kemudian Allah kata makan. Cuma kita tak dapat ayat tu. Maka kita ambil sampai tadi je. Famshu fi manakibiha. Allah kata keluar. Pergi ke pelosok-pelosok. Sampai situ noktah kita. Maka itu yang terjadi. Apa yang kita buat sampai tak bekerja tadi bermati-matian. Kita tengok di masjid. Solat Jumaat macam mana? Jemaah masjid. Solat Jumaat. Kalau tepian Putera tu penuh. Kan? Sekarang ni pun dia orang tengah nak buat kumpul dana untuk nak perbesarkan. Masya Allah, terbaik. Teruskan. Kita pun boleh support sama kan. Tetapi kalau hari Jumaat saya tengok, polis memang dia tak akan saman. Kereta penuh panjang jalan ni. Di bahu jalan tu kiri kanan kereta. Sebab tak muat. Melimpah. Salat fardu. Salat fardu. Saf tadi berapa baris nanti? Kan? Maksudnya, mana pergi tiba-tiba yang hari Jumaat sampai tak muat tadi, the same day, hari Jumaat, solat fardu tu waktu Zuhur, subuh, asar, asar ambil terdekat, maghrib. Mana pergi orang-orang tu? Maksudnya ada orang. Tapi ke mana pergikah mereka? Kan? Nampak tak? Ujian tak untuk kita? Ujian. Satu. Mereka kita fikir logik akal kan? Oh, tak ada orang kawasan ni. Mana pula tak ada orang? Tadi penuh. Sampai melimpah ruah. Ya. Sampai keluar atas, maknanya kaki 5 pun. Bentang sejadah solat. Tiba tadi yang terdekat solat asar, air surut sungguh. Kalau macam air sungai tu, air longkang tu memang kering ke bawah. Surut betul-betul. Satu. Memang kena betul Kak Vida cakap. Kat situ noh. Tapi tahan lah Kak Vida, dia parking kat istimewa. Yang best lagi, dia parking dalam kawasan masjid.
Tapi dia tak lagi masuk, dia pergi Simol sebab free parking. Macam mana tu Kak Fida? Ada. Allahu Akbar, ujian ya. You nanti sebab dia dapat parking free, dia parking dalam kawasan masjid. Rupanya dia keluar. Banyak waktu lah tu. Bukan satu waktu je. Lanjut. Yang kedua, hari Jumaat dah, yang melimpah ruah dah tu. Okey lah, Alhamdulillah. Tapi ada tak lagi yang masih lagi berkeliaran kat luar, tak solat? Ada. Ada. Lebih yang saya bercakap ni, yang wajib lah. Kalau orang kata orang perempuan tak wajib semayang Jumaat. Kalau hak lelaki, macam mana? Kedai-kedai, restoran masih dibuka. Time solat Jumaat. Apa kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah? Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah kata apa? Tentang perintah solat Jumaat ni. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Allah kata apa? Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ni sekali lagi ni cakap tentang soal rezeki juga. Wa kulu min rizqihi tadi. Allah kata fas'au. Surah Al-Jumu'ah. Kita nak catatkan dalam nota Jumu'ah ayat 9. Fas'au ila zikrillah. Cuba terjemahkan. Wa zarul bai'. Betul? Siapa jumpa? Page berapa? Muka surat? 554. Okey. Jumpa tak? Tengok ayat tu betul? 554. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Okey, tengok maksud dia. 554. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Lalu kata Allah fas'au, bersegeralah oleh kamu kepada mengingati Allah. Ni saya nak ambil kat sini. Ayat 9 nanti. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ni dia. Al-Jumu'ah ayat 9. Kat sini ni. Ni. Fas'au ila zikrillah. Allah kata buat apa? Segera. Segera kepada mengingati Allah. Ni perintah apa dia ni? Solat. Okay? Fas'au ila zikrillah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Tapi ada tak masa ni masih lagi berjual beli? Ada. Sebab apa? Kita tak faham. Lepas tu digantung pula dalam tempat kedai dia. Gantung apa? Hak tu satu hal lagi. Apa tujuan tu? Ya. Kenapa tak tinggalkan jual beli waktu ni? Sebab apa? Kenapa tak tinggalkan jual beli waktu tu? Rugi. Kan? Maknanya bimbang hal apa? Duit, rezeki. Duit? Soal rezeki. Bimbang soal apa? Rezeki. Satu lagi saya nak bawa. Dalam ayat yang lain, cuba semak. Satu lagi Allah kata, Ali Imran. Ni tadi Al-Jumu'ah. Yang kedua, surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang kedua, wasari'u. Yes. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Okey, cuba surah Ali Imran ayat 133. Surah Ali Imran ayat 133. Jumpa tak? Muka surat? Muka surat 133 Ali Imran. Yes? 67. Betul ayat dia cik ya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Okey, jumpa. Yes.
Ali Imran ayat 133. So tengok, Allah kata sari'u, maksudnya segeralah. See, again Allah kata segeralah kepada mendapatkan kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Okey. Saya nak buat kesimpulan dekat sini. Cuba kita tengok ayat yang kita baca hari ni. Famshu fi manakibiha. Tentang apa tu? Terkait tentang bab apa? Rezeki. Allah kata famshu. Kan? Apa maksud famshu? Famshu fi manakibiha, lepas tu wakulu min rizqi. Suratu Al-Mulk ayat 15. Yang ni Allah kata berjalan. Dapat tak kesimpulannya? Bila kita nakkan kepada mengingati Allah, kepada pengampunan daripada Allah, Allah kata segera. Jangan bertangguh. Kita nak minta mengharapkan keampunan daripada Allah, minta keampunan daripada Allah, Allah kata segera. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh. Sama juga kepada mengingati Allah, jangan bertangguh. Segera Allah kata. Tetapi soal rezeki, Allah kata berjalan. Berjalan, bukan suruh berlari pun, berjalan. Sebab apa berjalan? Tak payah nak segera. Jangan kejar. Sebab sebagi rezeki tu Allah dah sediakan. Jangan risau. Ini apa yang Allah dah tetapkan, sifir yang Allah dah tetapkan untuk kita. Tapi macam mana sifir manusia? Kita macam mana? Kita segera dengan berjalan. Yang mana satu? Soal rezeki kita segera. Tapi hak dua ni dah jalan nak dengan kangkung. Tak apa. Tak larat. Kan? Itu dia kan? Tadabbur untuk kita. Terbalik dengan yang Allah suruh. Pasal rezeki bukan masalah berlari terekam, berebut rezeki. Kenapa jadi begitu? Itu tadi, Allah tak bagikan asyarahu. Kita tak dapat kefahaman tadi. Sebab apa? Al-Quran tak dijadikan panduan. Allah dah sebut semua dah. Ini bukan saya kata ni. Ini kalam Allah. Allah yang sebutkan. Allah dah bagi panduannya. Tapi kalau kita baca surah Al-Mulk, kita hanya mengaji, kita hanya baca tanpa kita faham, tanpa kita usaha untuk nak tadabbur, hayati, kita tak dapat maksudnya tadi. Kita tak dapat. Kita baca. Tapi macam mana Al-Mulk tadi nak dijadikan sebagai, orang kata apa, kita faham akan kelebihan dia, tapi tak jadi panduan hidup sebab hanya sekadar baca. Kita tak hati, kita tak faham makna dia. Kita tak dapat. Tahu makna translation, tapi tak faham. Yes, tak faham. Okey, sikit lagi saya nak habiskan hadis tu. Kelas, sambung. Tadi manusia yang pertama, selesai yang tu. Yang kedua pula, dan barang siapa, sambungan dia. Manusia tadi yang kedua, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai kebimbangannya. Maknanya apa? Hidup dia, matlamat hidup dia adalah dunia. Matlamat hidup dia adalah dunia. Maka macam mana hidup dia? Allah jadikan kefakiran depan mata dia. Apa maksud Allah jadikan fakir depan mata dia? Apa itu fakir? Miskin. Apa? Jadi Allah jadikan kefakiran depan dia. Maknanya bila orang fakir, dia sentiasa memerlukan. Betul tak? Bila fakir maksudnya dia tak cukup, dia tak ada. Jadi maknanya dia sentiasa perlukan. Jadi hayati hadis ini. Allah kata sesiapa yang meletakkan matlamat hidup dia adalah dunia, Allah jadikan fakir tu depan mata dia.
Bermaksud apa dia? Dia sentiasa merasa tak cukup. Yes, Liana. Kenapa dia sentiasa merasa tak cukup? Sebab banyak lagi yang dia nak. Banyak lagi. Tadi ni yang Nabi cakap, dia duduk bina harapan. Macam-macam. Dah dapat satu, dia ada lagi. Dia nak lagi benda lain. Dia sentiasa tamakkan kepada dunia. Dia sentiasa merasa tak cukup. Dah dapat banyak ni. Dah dapat banyak ni, ada pula lagi benda nak lain. Sebab tu, Allah sebut dalam hadis yang Nabi sebut apa dia? Allah meletakkan kefakiran depan dunia dia. Depan matanya. Bermakna dia sentiasa perlukan. Sebab tu dia akan sentiasa terkam ke dunia. Tak pernah rasa cukup. Itu point dia. Maknanya dia dapat tak qana'ah? Tak ada. Itu maksud dia. Kefakiran depan mata dia maksud apa? Tak pernah merasa cukup. Lalu, menarik ni. Sambungan hadis tu. Sengak sambungan dia. Allah cerai beraikan urusan dia. Lawan pada tadi kan? Yang tadi ni Allah permudahkan. Yang ni Allah cerai beraikan. Yang kedua. Yang ketiga. Dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan. Fahami hadis ni. Tidak datang kepadanya kecuali apa yang Allah dah takdirkan untuknya. Apa maksud dia? Yanti? Rezeki juga. Apa beza dengan yang beriman yang tadi meletakkan akhirat tu dengan yang ini? Senang datang, okay. Alright. Ya, Liana, cuba. Maksud Liana? Tak lebih. Yes, tu point dia. Beza dengan yang tadi, dia meletakkan akhirat tu. Ya. Contoh tadi kan, saya nak sambung yang cerita pasal berniaga tadi tu. Berniaga. Kita ambil lah yang beriman, kita ambil contoh paling jelas lah. Orang yang kafir, maksudnya bukan Muslim, dengan yang beriman ni. Yang kafir dengan yang mukmin. Yang kafir dia berniaga, yang mukmin pun berniaga. Berniaga, buka kedai. Contoh. Satu hari, buka, let's say lah, ambil lah. Simple je saya ambil 7 pagi sampai 7 malam. Boleh? 7 pagi, 7 malam, 12 jam lah kan? So, yang ni yang kafir, orang yang bukan Islam dengan orang Islam. Allah, hai, Hazimin. Macam mana lagi? Sekali lagi, macam mana ni? Kut mana? Kut bawah? Tu dia. Jangan marah Safran lah. Bisa saya WhatsApp ni. 7 pagi, 7 malam. Ni orang kafir. Yang ni? Yang mukmin. Sama juga. Berniaga sama. 7 pagi, 7 malam. Maknanya kat sini dia 12 jam dia berniaga. Ambil hari Jumaat contoh. Dia tutup kedai hari Jumaat. Kau apa tutup selalunya? 12.30 tak? Sampai 2.30. Berapa jam? 2 jam. Maksudnya 2 jam tutup. Jadi berniaga dia sini dia jadi 10 jam je lah kan? Kat sini 12 jam. Buka sama, tutup sama. Tapi hak ni dia berniaga 12 jam, yang ni 10 jam. Sebab 2 jam tengah-tengah tu ditutup. Perintah Allah, solat Jumaat, tutup. So, hasil daripada hari tu, untung bersih. Dapat berapa? Contohlah 3,000. Tak nak banyak sangat. Contoh Contoh. Saya pun tak mahir sangat bab ni. So, yang ini, dia tutup. Allah bagi pada dia. Itu tadi tu. Tadi apa? Dia sebut tadi? Allah walam ya'tihi. Macam mana ayat dia? Tidak datang kepadanya melainkan apa yang ditakdirkan untuknya. Walaupun dia tutup 10 jam, tapi Allah dah tetapkan rezeki untuk dia. Yang ni Allah tetapkan sekadar, Allah tetapkan dia dapat 3,000. Yang ni walaupun dia tutup, dia buka aja menderu orang datang.
Let's say kita ambil sama juga, dia dapat 3,000 bersih. Tapi dia dapat 3,000 ni kena faham. Yang ni dapat 3,000 tadi untuk dunia sahaja. Ni dunia sahaja. Kan? Tapi yang ni dia dapat untung tadi dunia dan yang paling utama akhirat. Kenapa dia dapat akhirat? Sebab tadi ni yang dia tutup 2 jam. Dia ikut perintah Allah. See? Allah dah tetapkan untuk dia. Satu. Okey. Contoh yang kedua. Let's say yang ni 3,000 juga. Yang ni situasi pertama dapat sama. Yang kedua memang income dia kurang hari tu. Tak sampai. Dia dapat 1,000 je. Kita tengok. Kita nampak dari sudut dunia kita. Rugi tak? Rugi dah kan? Itulah kau. Pada sangat tutup kan? Tapi kita harus ingat apa yang Allah takdirkan untuk dia. Kena faham tadi bahawa rezeki bukan hanya dalam bentuk wang ringgit. Apa dia yang rezeki lebih besar dia dapat? Dia dapat apa? Ditutup 2 jam tadi. Dia dapat pahala apa dia? Akhirat kan? Masya Allah. Maka bukan saja dia dapat 1,000 dari sudut dunia, tapi dia dapat akhirat. Akhirat maksudnya Allah janjikan untuk dia syurga. Lagi Allah bagi kat dia apa? Walaupun 1,000 kita tengok 1,000, tetapi dia dapat qanaah. Qanaah. Lagi Allah bagi dia apa dia? Keberkatan. Masya Allah. Berkat. See? Ini yang apa yang Allah telah takdirkan untuk dia. Kita jangan pandang dari sudut dunia. Sebab ini sifir kita dunia. Tetapi di sisi Allah, Allah bagi. Sebab untuk nak mendapat qanaah tadi, keberkatan bukan benda yang kita boleh apply. Maksudnya kita boleh nak buat permohonan. Bukan benda yang kita boleh buat-buat. Yes, benda yang Allah yang berikan. Itu yang paling utama. Bahawa wang ringgit bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Macam tadilah yang saya kisahkan yang suami isteri itu tadi. Yang anak dia sambung belajar. Didikan dia. Dia tak ada kewangan yang cukup. Tetapi Allah yang dorong datangkan rezeki itu tadi. Allah bantu. Sebab rezeki Allah punya milik. Miliknya Allah adalah Allah. Okay. So balik sebelum pada tadi. Hadis yang tadi kita baca. Sambung. Kecuali apa yang telah ditakdirkan. Okey, habis sampai situ ya. Hadis ya. Apa yang saya nak sebut? Kak Fida. Mana Haji? Habis dah masa. Okey. So, tak tengok ke jam. So, poin kita dapat tadi daripada hadis ni, tapi kita sempat hadis ni kita kupas ya. So, kita dapat kat sini kefahaman dia apa dia. Bila dia meletakkan matlamat dia, hidupnya adalah akhirat. Subhanallah, rezeki itu Allah permudahkan untuk dia. Allah yang dah aturkan segala-galanya. Jadi, dunia pun dapat, akhirat dapat, dunia pun dapat, kedua-duanya. Itu dia, kelebihan dia. InsyaAllah. Baik. Kalau dalam nota kita tadi ada lagi ke yang saya tak sampaikan? Hadis ni kita dah bincangkan. Dapat semua rujukan dia. Oh, ada satu lagi hadis tu yang tu pasal tawakal burung. Yang ni ni. Ni juga terkait tentang bab rezeki juga. Ada satu lagi yang ni. So, kita sampai di sini dahulu ya. Tak dapat nak sambung, masa dah habis. Okay, insyaAllah. Lepas tu ayat tadi 15, yang akhir tu wa ilaihin nusyur pun ada kupasan dia. Panjang lagi. Saya tak dapat nak teruskan. Okay, insyaAllah. So, kita stop. Maknanya kita stop sampai muka surat 9 nota ni. Muka surat 10 saya akan sambung untuk hadis yang kedua. Dan kupasan wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kamu akan dibangkitkan. Yang ni ayat akhir ni dia ada kaitan dengan ayat awal tadi. Sebab tu nama dia tadabbur. Tadabbur kita bukan hanya baca dan kepadanya kamu akan dibangkitkan. Dia ada terkait dengan ayat sebelumnya famshu kulu min rizqi. Semua tu ada kaitan dia. Okay, insyaAllah. Jadi tandakan untuk tarikh hari ni kita
sambung untuk kelas yang akan datang dengan izin Allah. Allah izinkan, insya-Allah. Kepada semua saya mohon maaf. Salah dan silap, sebarang kekurangan dalam perbincangan pada hari ini. Ni next class ni tahun depan Depan lah. Baik, kita tutup majlis dulu. InsyaAllah, saya mohon maaf pada semua. InsyaAllah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. You auntie.